Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Dalam perkongsian kali ini, kita nak rungkai satu cadangan kertas kerja yang cukup menarik. Ia membawa satu idea besar untuk mengubah secara radikal macam mana kita sebagai rakyat di Selangor berurusan dengan kerendah birokrasi kerajaan. Pernah tak anda lalui situasi macam ni? Penulis sumber kita meminta kita bayangkan satu senario. Anda tengah memandu, katakanlah melepasi simpang utama Hotel Concord di Shah Alam tu. Tiba-tiba, anda nampak satu papan iklan gergasi, padat dengan 10 nama agensi kerajaan yang berbeza, siap dengan 10 nombor telefon yang panjang berjela, dan saiz fon ni pula kecil-kecil. Bolehkah kita hafal 10 nombor tu dari jauh? Tambah-tambah lagi kalau yang jenis ada rabun jauh kan, memang mustahil. Dari sinilah penulis mula lontarkan kritikan. Adakah ini cara yang paling efisien untuk rakyat berhubung dengan pihak kerajaan? Jadi, apa yang kita nak sembah hari ini? Kita akan mula dengan melihat realiti sistem aduan semasa dan apa kesan birokrasi era lama ni. Kemudian, kita beralih kepada resolusi yang dicadangkan, talian berpusat 900. Kita juga akan teliti macam mana sistem 900 ni berfungsi, konsep pemantauan telus dua hala dan akhirnya visi pendigitalan Selangor. Bahagian pertama, realiti sistem aduan semasa. Penulis memberikan kritikan yang agak tajam terhadap realiti pentadbiran masa kini. Tesis utama dia sangat jelas. Sekarang ni, rakyat terjebak dengan apa yang dipanggil sistem sehala. Maksudnya, bila anda buat aduan tu macam lesap ke dalam gaung, senyap terus, seolah-olah dibuang ke dalam tong sampah tanpa sebarang pemantauan. Jadi, apa yang dicadangkan adalah peralihan drastik kepada sistem dua hala. Sistem yang telus, di mana wujud penjejakan terbuka dan bertindak sebagai satu dialog antara rakyat dan pihak berkuasa. Bahagian kedua, kesan birokrasi era lama dan impaknya ke atas dunia sebenar. Penulis ni tak berkias-kias tahu bila dia menceritakan akibat sebenar daripada pentadbiran lapuk yang dipandilnya era Pak Kaduk ni. Poin paling krusial di sini diringkaskan begini. Kita selalu sangat dilayan macam bola pingpong yang disepak ke sana kemari. Maksud penulis adalah tahap kepenatan melampau yang pengadu terpaksa lalui. Anda buat panggilan, kena cerita masalah anda, lepas tu kena tunggu. Kemudian disambungkan pula kepada orang lain dan anda terpaksa cerita masalah yang sama berulang kali kepada petugas yang berbeza. Memang sangat mengecewakan kan? Mari kita tengok garis masa contoh ni untuk nampak lebih jelas kesan kelewatan birokrasi. Katakanlah, pada hari pertama, aduan jalan berlubang dibuat. Bulan depan, jalan tu masih berlubang. Penulis siap samakan kelajuan birokrasi ni macam kura-kura. Lepas tu, apa jadi? Sesuatu yang tragis berlaku. Ada kemalangan maut menimpa mangsa disebabkan lubang yang sama. Selepas nyawa melayang, barulah golongan VIP, menteri besar dan ahli politik kelam kabut turun padang melawat tapak kejadian. Penulis berhujah, tindakan yang hanya wujud selepas berlakunya kemalangan maut adalah bukti sangat jelas bahawa sistem sedia ada perlu diganti segera. Bahagian ketiga, resolusi talian berpusat 900. Untuk memecahkan masalah besar pentadbiran ni, penyelesaian yang diutarakan penulis sebenarnya cukup ringkas tapi berkesan. Hapuskan semua nombor telefon agensi yang panjang dan memeningkan tu dan gantikan dengan satu nombor 3 digit seberguna, iaitu 900. Nombor tunggal ni dicadangkan untuk mengambil alih tugas menyederhanakan keseluruhan labirin proses komunikasi antara rakyat dan kerajaan secara besar-besaran. Bahagian keempat, bagaimana sistem 900 ni berfungsi dari sudut pandang rakyat? Jom kita telusuri mekanisme dia. Berdasarkan sumber, proses ni dibina untuk mencipta perjalanan pengguna yang mesra dan dikuasai oleh teknologi. Sangat mudah tau. Langkah pertama, anda cuma dial 900. Langkah kedua, kalau ada gambar atau video masalah tersebut, anda boleh terus hantar sebagai bukti guna aplikasi WhatsApp. Langkah ketiga, dalam tempoh 24 jam, anda akan terima satu kod rujukan pengesahan. Dan akhir sekali, langkah keempat, guna kod tu untuk semak dan jejak sendiri status aduan tu secara terus menerusi laman web. Sangat berstruktur dan senang, betul tak? Bahagian kelima, pemantauan telus dan dua hala dan macam mana ia memaksa accountability. Di sinilah letaknya keunikan cadangan ni. Ia terus menyelesaikan masalah utama birokrasi, iaitu ketiadaan accountability. Penulis membayangkan wujudnya sebuah laman web khas, sebagai contoh aduanselangor.com, di mana setiap peringkat ada akses. Pengadu sendiri boleh tengok status dan tinggalkan komen. Di peringkat kawasan, ahli DUN dan ahli parlimen boleh pantau aduan di tempat mereka. Lebih menarik, tempoh untuk selesaikan masalah ni pula akan diubah menjadi indeks prestasi
utama atau KPI untuk Menteri Besar dan Barisan Exco. Malah, ia memberikan ruang untuk Sultan Selangor sendiri memantau terus kecekapan pentadbiran kerajaan. Bila semua pihak, dari rakyat biasa sampai ke Sultan, boleh memerhati secara terbuka, tak ada lagilah isu yang boleh disembunyikan di bawah kapet. Bahagian terakhir, visi pendigitalan Selangor yang menyelami konteks politik di sebalik cadangan ini. Untuk betul-betul faham gambaran analisis sumber ini, kita tidak boleh lari daripada melihat konteks politik yang melatarinya. Secara objektif, penulis meletakkan revolusi digital ni sebagai strategi teras buat Gabungan Perikatan Nasional di bawah inisiatif bahagian C, Agenda Peduli Rakyat. Fokus di sini adalah untuk mengurangkan birokrasi, mempercepatkan kelulusan dan mendigitalkan sepenuhnya perkhidmatan kerajaan negeri menjelang pilihan raya negeri. Jadi dokumen ni pada dasarnya berhujah dengan menawarkan penyederhanaan teknikal yang pragmatik sebegini, ia membuktikan mereka mampu membawa perubahan menyeluruh di Selangor sekiranya diberi mandat. Jadi, kita dah kaji punca keluhan dan melihat sendiri mekanisme penyelesaian yang dicadangkan. Sebelum kita tamatkan perkongsian kita, saya tinggalkan anda dengan persoalan ni. Pada fikiran anda, adakah talian berpusat 900 berserta sistem pemantauan laman web yang telus ini benar-benar kunci muktamad untuk masa depan Selangor yang lebih cekap? Mungkinkah inovasi semudah ini mampu menguburkan sistem era purbakala buat selamanya? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dalam sesi ini dan teruskan sifat ingin tahu anda.